Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama menjayakan forum strategik pada hari ini yang bertajuk Jenayah Cyber, menangani jenayah cyber dalam masyarakat kontemporari berteraskan sistem kehidupan Islam. Hadirin yang dihormati, dalam era digital yang berkembang pesat ini, jenayah cyber kini menjadi satu ancaman global yang semakin membimbangkan. Kes seperti penipuan keuangan, scam, bully cyber, pengganaman akaun, pencurian identiti serta penyebaran fitnah di media sosial semakin meningkat dari hari ke hari. Sehubungan dengan itu, Islam sebagai agama yang syumul telah menyediakan garis panduan yang jelas dalam menangani isu ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini jelas melarang segala bentuk penipuan dan pengambilan harta secara tidak sah yang sangat berkait rapat dengan jenayah scam dalam talian. Selain daripada itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah tabayun kebenarannya." Ayat ini menegaskan kepentingan untuk menyimak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya, khususnya dalam konteks media sosial yang sering menjadi medium penyebaran berita palsu dan fitnah. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga turut mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan orang lain." Larangan ini amat relevan dalam menangani isu pencerobohan privasi seperti penggunaan akaun dan pencurian data pribadi. Seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepentingan tabayun dalam menerima maklumat yang sangat relevan dalam era media sosial pada hari ini. Begitu juga dengan larangan mengambil harta secara batil dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan, yang jelas mengingatkan kita tentang bahaya jenayah scam dalam talian. Baiklah, hadirin sekalian, jelaslah bahwa ajaran Islam bukan sahaja relevan, malah menjadi panduan utama dalam membentuk etika dan akhlak pengguna teknologi dalam era digital ini. Forum pada hari ini akan dibahagikan kepada 3 pusingan perbincangan, yaitu pandangan umum terhadap isu, penyelesaian mengikut bidang kepakaran, serta impak jenayah cyber terhadap masyarakat. Baiklah, saya selaku moderator amat berbesar hati untuk mengendalikan forum ini yang menghimpunkan barisan panel wanita yang sangat hebat dan berwibawa dalam bidang masing-masing. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa kita, izinkan saya memperkenalkan barisan panel jemputan yang amat berwibawa pada hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan panel kita yang pertama, ialah seorang tokoh dalam bidang ekonomi Islam, yaitu Dr. Arni binti Suman, yang berpengalaman luas dalam kajian berkaitan dengan sistem keuangan Islam, pengurusan risiko serta isu-isu penipuan keuangan dalam era digital. Beliau banyak menyumbang dalam penyelidikan berkaitan dengan integriti ekonomi dan kepatuhan syariah dalam transaksi moden. Seterusnya, panel kita yang kedua ialah Dr. Natasha Avril Zeppeli, yang mana beliau pakar dalam bidang sosiopolitik yang aktif mengkaji impak teknologi terhadap struktur masyarakat, termasuk isu keselamatan digital
dasar awam serta pengaruh media sosial terhadap tingkah laku masyarakat. Seterusnya pula panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Christina binti Burhan, juga merupakan pakar sosial politik yang memberi tumpuan kepada aspek pembangunan komuniti, kesejahteraan sosial serta cabaran globalisasi dalam membentuk masyarakat beretika dan berdaya tahan. Dan panel kita yang terakhir ialah seorang aktivis masyarakat yang tidak asing lagi, iaitu Puan Nur Umairah binti Abdullah yang aktif dalam advokasi kesedaran jenayah cyber, pendidikan komuniti serta perlindungan pengguna khususnya dalam kalangan golongan rentan. Marilah kita sama-sama memberi tepukan yang gemuruh kepada barisan panel kita yang hebat ini. Baiklah, tanpa membuang masa kita teruskan dengan pusingan kita yang pertama. Untuk pusingan yang pertama ini, saya ingin memulakan soalan saya bertuju kepada panel kita yang kedua, yaitu Dr. Natasha. Baiklah, pada pandangan doktor, bagaimanakah isu jenayah cyber ini telah menjadi satu krisis dalam masyarakat kontemporari? Baiklah doktor, Terima kasih Tuan Moderator. Lebih dahulu saya minta Tuan Moderator paparkan slide saya. Baiklah, pada pandangan saya, jenayah cyber kini telah berkembang menjadi satu krisis sosial yang sangat membimbangkan. Hal ini kerana hampir semua urusan masyarakat hari ini bergantung kepada teknologi dan internet. Daripada komunikasi, pendidikan, urusan keuangan, hinggalah kepada pekerjaan, semuanya menggunakan medium digital. Apabila ruang digital ini menjadi sebahagian daripada kehidupan, maka sebarang ancaman dalam ruang tersebut memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Sebagai contoh, penipuan dalam talian dan penyebaran berita palsu telah menyebabkan masyarakat semakin kilang dan percaya antara satu sama lain. Yang lebih membimbangkan lagi, golongan remaja dan warga emas sering menjadi masalah kerana kurang kesedaran tentang keselamatan digital. Ini bukan saja isu teknologi, tetapi sudah menjadi isu sosial dan juga moral. Tambahan pula, jenayah cyber ini beri kesan langsung terhadap kestabilan emosi dan juga kesejahteraan masyarakat. Ramai individu yang telah menjadi mangsa penipuan kewangan mengalami tekanan perasaan, trauma, malah ada yang kehilangan seluruh simpanan hidup mereka. Dalam konteks masyarakat kontemporari pula, kesan jenayah cyber ini bukan lagi sifat individu, tetapi juga jejakkan institusi keluarga dan juga komuniti. Iaitu, apabila seseorang itu menjadi mangsa scam ataupun fitnah di media sosial, seluruh ahli keluarga itu turut menerima kesan dari segi emosi, reputasi dan juga ekonomi. Selain itu, penyebaran maklumat palsu dan hasutan di platform digital juga boleh mencetuskan perpecahan sosial, konflik antara kaum serta ketegangan politik. Perkara ini jadikan jenayah cyber ini menjadi ancaman yang boleh menggugat keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, isu ini perlu dilihat sebagai satu krisis kontemporari yang perlukan kerjasama semua pihak, termasuklah kerajaan, institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran serta literasi digital. Itu saja yang saya ingin kongsikan. Baik, terima kasih doktor atas
hujah berkaitan dengan isu jenayah cyber dalam masyarakat kontemporari sebentar tadi. Baiklah, saya teruskan kepada panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Christina. Soalannya berbunyi begini, apakah faktor utama yang menyebabkan jenayah cyber semakin berleluasa dalam masyarakat pada hari ini, doktor? Mungkin doktor mempunyai serba sedikit pengetahuan berkenaan dengan soalan ini. Terima kasih. Boleh buka slide saya dulu. Ya, yang ni, yang tadi tu. Ya, terima kasih. Okey, jadi antara faktor utama dalam yang saya dapat lihat adalah kurangnya pendidikan literasi digital dan lemahnya pegangan akhlak dalam kalangan pengguna teknologi. Kerana ramai masyarakat yang tahu menggunakan teknologi tetapi mereka tidak memahami risiko keselamatan cyber. Dan selain itu, saya dapati juga sikap tamak, tidak amanah dan keinginan untuk mengambil kesempatan terhadap orang lain turut menjadi punca utama. Dalam konteks sosial pula, tekanan ekonomi dan pengaruh media sosial juga mendorong sesetengah individu melakukan penipuan atau penyebaran fitnah untuk mendapatkan wang. Dan oleh itu, saya rasa isu ini perlu ditangani secara menyeluruh dari sudut pendidikan, akhlak dan penguatkuasaan undang-undang. Dan itu saja saya dapat kongsikan. Okay, baik. Terima kasih doktor atas perkongsian yang cukup ringkas dan padat sebentar tadi. Baiklah, nampaknya pusingan pertama kita telah tamat. Kita teruskan lagi dengan pusingan yang kedua. Baiklah. Untuk pusingan yang kedua ini, saya mulakan dengan panel kita yang pertama. Baiklah, Dr. Arni, dari sudut pandangan ekonomi Islam, apakah kesan jenayah cyber terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimanakah Islam menawarkan penyelesaiannya? Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, dari sudut ekonomi Islam, jenayah cyber ini memberi kesan yang sangat besar terhadap kestabilan ekonomi masyarakat kita. Kerana banyak jenayah seperti scam, phishing dan penipuan digital boleh menyebabkan kehilangan harta yang kita kenali dalam agama Islam, iaitu al-mal secara tidak sah. Ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang mana melindungi harta manusia. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain dalam kalangan kamu dengan jalan yang batil, iaitu daripada Surah Al-Baqarah ayat 188. Kesan yang kedua yang dapat kita lihat iaitu jenayah cyber ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam sistem ekonomi digital. Apabila masyarakat takut untuk berurusan niaga secara online, akhirnya akan melemahkan aktiviti ekonomi digital secara online yang seperti kita tahu e-dagang dan juga pelaburan digital. Maka, penyelesaian kepada isu ini dari perspektif ekonomi Islam ialah yang pertama, masyarakat perlu memperkasakan 3 prinsip utama, iaitu amanah, kejujuran dan halal dalam muamalat. Perkara ini sekaligus menuntut pihak berkuasa untuk membuat sistem undang-undang yang ketat bagi melindungi pengguna, iaitu kita sendiri, dan memastikan keadilan ekonomi. Sesungguhnya, barang siapa dalam kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, iaitu berkuasa. Jadi jelas di sini pihak berkuasa sangat memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih doktor atas hujah yang cukup baik berkenaan dengan jenayah cyber yang mana dapat memberi kesan yang sangat besar terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Okay, baiklah.
Saya teruskan lagi soalan saya yang kedua tertuju kepada panel kita yang kedua. Baiklah, doktor, bagaimanakah aspek pendidikan boleh membantu menyelesaikan isu jenayah cyber menurut perspektif Islam? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator. Pendidikan ni merupakan benteng utama dalam menangani isu jenayah cyber menurut perspektif Islam. Iaitu Islam ni sangat menitikberatkan ilmu sebagai asas pembentukan insan sebagaimana wahyu pertama yang diturunkan iaitu perintah Iqra, iaitu membaca dan menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahawa ilmu adalah kunci utama dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan berdaya saing. Melalui pendidikan inilah, masyarakat boleh diberikan kesedaran tentang keselamatan digital, etika penggunaan media sosial, serta cara mengenal pasti bentuk-bentuk jenayah cyber seperti penipuan dalam talian, phishing, penyebaran berita palsu, pencurian identiti, serta bullying cyber. Selain itu, pendidikan Islam ni perlu menekankan konsep amanah, tanggungjawab dan integriti dalam penggunaan teknologi. Setiap individu perlu faham bahawa segala perbuatan di alam maya juga bertakluk kepada hukum syarak yang akan dipersoalkan nanti di sisi Allah SWT. Perbuatan seperti menipu, menggoda, menyebarkan fitnah ataupun mencuri data orang jelas sekali perkara itu bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu, institusi pendidikan seperti sekolah, universiti, masjid dan pusat komuniti perlu memainkan peranan secara aktif dengan menganjurkan program literasi digital dan pendidikan akhlak cyber. Pendedahan awal ni dapat amat penting supaya mereka bukan saja celik teknologi tetapi juga mempunyai nilai moral yang tinggi. Jika generasi muda ni dibentuk dengan ilmu, kesedaran dan juga nilai Islam sejak awal, risiko untuk mereka menjadi mangsa atau pelaku jenayah cyber ini dapat dikurangkan secara signifikan. Kesimpulannya, pendidikan menurut Islam bukan sekadar memberi pengetahuan, tetapi membentuk akhlak dan juga jati diri agar teknologi digunakan untuk kebaikan dan bukan kemudaratan. Itu saja perkongsian saya. Baik, terima kasih doktor atas hujah yang cukup baik. Jadi jelaslah bahawa pendidikan berkaitan dengan jenayah cyber ini amat penting kepada semua masyarakat agar mengetahui bagaimana atau cara menghindari daripada berlakunya jenayah cyber ini. Okey, baiklah, kita teruskan dengan panel kita yang ketiga. Sepertinya beliau mempunyai banyak idea yang boleh kita peroleh daripada perbincangan beliau sebentar lagi. Baiklah doktor, soalan saya berbunyi begini. Bagaimanakah akhlak Islam berperanan dalam menyelesaikan isu jenayah cyber? Dipersilakan doktor. Terima kasih. Boleh bentangkan dulu slide saya? Boleh dengar suara saya? Boleh doktor. Okey, maaf ya, ada gangguan sedikit. Okey, jadi berbalik kepada soalan moderator tadi tu. Jadi saya mulakanlah ya. Akhlak Islam ini merupakan asas dan panduan utama dalam menyelesaikan pelbagai isu sosial, termasuklah isu dalam dunia digital masa kini. Kerana contohnya nilai-nilai murni seperti amanah, kejujuran dan rasa takut kepada dosa ni memainkan peranan yang penting dalam membentuk peribadi seseorang agar mereka lebih beretika
beretika dan bertanggung jawab. Jadi seseorang yang memiliki sifat yang saya katakan tadi, secara semula jadinya tidak akan terlibat dalam kegiatan yang merugikan orang lain seperti penipuan, fitnah ataupun penggodaman. Mereka akan sentiasa berpikir tentang akibat daripada perbuatan mereka dari sudut hukum Islam dan pesannya kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, Islam juga menekankan kepentingan untuk menjaga maruah, hak, dan kehormatan setiap individu. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan mestilah tidak menjejaskan hak orang lain dan hendaklah berlandaskan keadilan. Dan kita juga belajar tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang relevan dengan konteks digital hari ini. Kerana konsep ni dia mengajar umat Islam untuk melakukan kebaikan tetapi juga mencegah kemungkaran, termasuklah memerangi penyebaran maklumat palsu, berita tidak sahih dan kandungan negatif yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi masyarakat kini perlu menggunakan media sosial dan teknologi digital dengan penuh kesedaran dan berhemat. Setiap perkongsian, komen atau reaksi yang dibuat mestilah ditakis dahulu agar tidak menyebarkan informasi yang salah ataupun boleh merosakkan reputasi orang lain. Dan pendidikan tentang etika digital ni dan penguasaan ilmu agama dapat membantu individu agar dapat mengenal pasti batasan dan tanggungjawab mereka dalam dunia maya. Dengan mengamalkan akhlak Islam secara konsisten, masyarakat bukan saja dapat melindungi diri mereka daripada terjerumus dalam perbuatan dosa, tetapi juga dapat membina ruang digital yang lebih selamat, harmoni dan beradab. Jadi saya tekankan akhlak Islam ni adalah asas dalam penyelesaian isu ini. Terima kasih, itu saja yang saya kongsikan. Baiklah, terima kasih doktor atas perkongsian hujah yang cukup jelas berkaitan dengan akhlak Islam merupakan salah satu tiang daripada tiang asas kepada Islam untuk menyelesaikan jenayah cyber dan penipuan online ini. Okay, baiklah. Saya lihat panel kita yang keempat sekarang ini tidak senang duduk. Kemudian beliau mempunyai banyak idea yang mungkin boleh dikongsikan sebentar lagi. Baiklah, kita teruskan dengan panel kita yang keempat, iaitu Puan Nur Umairah. Baiklah, Puan, apakah bentuk inovasi yang sesuai untuk membantu masyarakat menangani jenayah cyber ini? Mungkin Puan boleh jelaskan serba sedikit ataupun mempunyai aplikasi yang sesuai boleh digunakan oleh masyarakat pada masa akan datang. Baiklah, dipersilakan Puan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum itu, adakah suara saya jelas? Jelas Puan. Lah, berbalik kepada soalan yang diutarakan, iaitu berkaitan apakah bentuk inovasi yang sesuai untuk membantu masyarakat dalam menangani jenayah cyber. Seperti yang dipaparkan, dalam usaha kita menangani jenayah cyber yang semakin kompleks dalam masyarakat masa kini, inovasi yang dibangunkan perlulah bersifat praktikal, mudah diakses serta selari dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penjagaan kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan umum. Sehubungan dengan itu, antara bentuk inovasi yang sesuai ialah pembangunan ataupun pembentukan sebuah ataupun penciptaan sebuah aplikasi digital bersepadu yang berfungsi sebagai platform keselamatan cyber community, contohnya seperti aplikasi yang dinamakan sebagai Cyber Ummah Shield. Baiklah, aplikasi ini bukan sekadar sebuah alat teknologi, malahan aplikasi ini berperanan sebagai medium pencegahan
pemantauan dan pendidikan kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menyemak nombor telefon atau akaun yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan, serta aplikasi ini juga mendapatkan maklumat serta notifikasi terkini berkaitan ancaman jenayah cyber serta aplikasi ini juga mampu membuat aduan secara terus kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Selain itu, aplikasi ini juga boleh dilengkapi dengan modul pendidikan yang menekankan nilai-nilai akhlak Islam seperti amanah, jujur dan tanggungjawab dalam penggunaan teknologi khususnya. Hal ini penting kerana Islam bukan sahaja menitik beratkan aspek pencegahan luaran, malahan turut memberi penekanan kepada pembinaan dalaman maupun moral individu melalui ilmu serta pembentukan akhlak. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep pendidikan dalam Islam yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pembentukan sahsia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr yang menegaskan bahawa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh serta saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Oleh itu, inovasi seperti penciptaan ataupun pembangunan aplikasi Cyber Ummah Shield seperti ini bukan sahaja berperanan dari sudut teknikal keselamatan cyber semata-mata, malah turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat digital yang beretika, berilmu dan berakhlak mulia. Pendekatan ini juga menjadikan teknologi sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan selaras dengan tuntutan Islam dalam menjaga kesejahteraan umat secara menyeluruh. Baiklah, saya rasa itu sahaja perkongsian berkaitan dengan inovasi yang boleh dilakukan untuk mencegah jenayah cyber ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan atas perkongsian hujah yang cukup menarik sebentar tadi. Saya dengar bahwa Puan mempunyai satu aplikasi digital yang sangat baik yang dinamakan sebagai Cyber Ummah Shield, yang mana Cyber Ummah Shield ini mempunyai peranan yang sangat penting kepada masyarakat di masa akan datang kerana ia merupakan satu platform keselamatan cyber community. Saya rasa aplikasi ini juga baik untuk digunakan pada masa akan datang lah untuk menangani isu jenayah cyber ini. Baik, nampaknya pusingan kedua kita telah tamat. Kita teruskan lagi dengan pusingan kita yang ketiga. Baiklah, hadirin yang saya hormati sekalian, untuk pusingan yang terakhir ini, saya ingin mengajukan soalan saya kepada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Arni. Okey, Doktor, apakah impak jenayah cyber terhadap ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat? Baiklah, Doktor, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Boleh paparkan slide saya kah? Okay. Terima kasih. Baiklah, jenayah cyber ini memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat pada masa kini. Itu pun kita dapat lihat sendirilah. Dari sudut ekonomi, mangsa boleh kehilangan simpanan seumur hidup dalam sekelip mata saja akibat daripada penipuan dalam talian, penggunaan ataupun scam. Malah, ada yang terpaksa menanggung hutang serta kehilangan sumber pendapatan apabila akaun kewangan atau perniagaan mereka telah disalahguna. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan individu, tetapi turut memberi kesan kepada kestabilan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga, jenayah cyber memberi kesan serius terhadap kesejahteraan emosi mangsa. Ramai yang mengalami tekanan, kemurungan dan trauma selepas menjadi mangsa penipuan. Mereka juga hilang rasa takut, hilang rasa selamat
untuk menggunakan teknologi seperti perbankan dalam talian dan media sosial. Sedangkan semua teknologi tersebut kita gunakan dalam kehidupan seharian yang sangat memberi manfaat kepada kita. Tapi apabila berlaku isu ini, mereka hilang rasa selamat. Dalam jangka panjang, keadaan ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital kita semakin merosot. Sekaligus, perkara ini menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Dari perspektif Islam, dapat kita lihat jenayah cyber ni jelas bertentangan dengan ajaran agama kita. Kerana apa? Kerana melibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan tersebut dan ada dalam surah An-Nisa disebut pada ayat 29. Manakala Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahawa tidak halal harta seseorang tanpa kerelaannya. Tambahan pula, jenayah ini membawa kemudaratan kepada emosi dan kesejahteraan hidup mangsa. Sedangkan Islam melarang segala bentuk kemudaratan. Oleh itu, setiap individu perlu menjauhi jenayah cyber dan mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan digital. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih doktor atas hujah yang cukup menarik sebentar tadi. Baiklah, jelaslah kita dengar bahawa jenayah cyber ini memberi impak yang sangat besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat pada masa kini. Okey. Baiklah, untuk soalan yang terakhir ini, saya ingin mengajukan soalan ini kepada panel kita yang keempat, iaitu Puan Nur Umairah. Baiklah, Puan, soalan saya berbunyi begini. Apakah impak sosial jenayah cyber terhadap masyarakat? Mungkin Puan mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam berkaitan dengan masyarakat. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Sini saya akan mengupas dengan lebih lanjut khususnya berkaitan impak sosial terhadap masyarakat berkaitan dengan jenayah cyber ini. Yang mana jenayah cyber memberikan impak sosial yang signifikan terhadap masyarakat kerana ia menjejaskan tahap kepercayaan, keharmonian serta hubungan sosial dan kesejahteraan emosi individu itu sendiri. Yang mana dalam era digital, masyarakat saling berhubung melalui platform dalam talian. Namun, peningkatan jenayah cyber seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran fitnah telah mengubah ruang digital itu sendiri menjadi medium yang berisiko. Baiklah, pertama, impak sosial jenayah cyber kepada masyarakat ialah menyebabkan penurunan tahap kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana apabila kes penipuan seperti penipuan dalam talian semakin berleluasa, masyarakat cenderung menjadi lebih berhati-hati dan kurang yakin untuk berinteraksi secara digital, khususnya kepada seseorang individu yang kita tidak kenalilah. Oleh itu, situasi ini secara tidak langsung melemahkan hubungan sosial yang sepatutnya mampu dibina atas asas kepercayaan dan kejujuran. Seterusnya, jenayah cyber juga memberi kesan kepada kesejahteraan emosi dan kesihatan mental seperti yang telah dibincangkan oleh Dr. Arni sebentar tadi, yang mana mangsa buli cyber atau penyebaran fitnah sering mengalami tekanan perasaan, kebimbangan, kemurungan dan dalam keadaan tertentu boleh membawa kepada kesan yang lebih serius, iaitu mengakhiri nyawa mereka. Hal ini menunjukkan bahawa jenayah cyber bukan sahaja memberi kesan fizikal atau kewangan, tetapi turut menjejaskan aspek psikologi masyarakat. Dan akhir sekali, jenayah cyber juga boleh menggugat
keharmonian dan perpaduan masyarakat, yang mana penyebaran maklumat palsu dan fitnah boleh mencetuskan salah faham, konflik serta perpecahan dalam komuniti. Perkara ini tentunya mampu menjejaskan kestabilan sosial dan hubungan baik antara individu dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, benarlah bahawa berdasarkan penyebaran maklumat palsu dan fitnah ini, perkara ini disokong oleh prinsip Islam yang menekankan kita untuk pentingnya memastikan kesahihan maklumat sebelum disebarkan, serta larangan menyebarkan berita tanpa adanya tabayun berdasarkan surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu. Oleh itu, ayat ini menegaskan bahawa kewajipan untuk kita menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat itu sebelum menyebarkannya. Dalam konteks jenayah cyber, penyebaran berita palsu dan fitnah ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu tertentu, malah boleh mencetuskan ketidakharmonian sosial serta merosakkan hubungan dalam masyarakat serta menjejaskan keamanan komuniti secara menyeluruh. Sekian daripada saya. Itu sahaja berkaitan dengan impak jenayah cyber terhadap sosial masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan atas hujah yang cukup jelas dan mendalam sebentar tadi. Maka jelaslah bahawa jenayah cyber ini memberi kesan yang sangat teruk kepada kesejahteraan emosi dan kesihatan mental seseorang individu. Baiklah, hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan bahawa jenayah cyber bukan sahaja isu teknologi tetapi isu akhlak, pendidikan, ekonomi dan juga sosial. Melalui sistem kehidupan Islam, kita dapat menangani isu ini secara lebih menyeluruh dan berkesan. Jelaslah bahawa jenayah cyber ini merupakan satu ancaman yang sangat serius dan memerlukan tindakan kolektif daripada semua pihak, termasuklah individu, masyarakat, kerajaan serta institusi pendidikan. Dalam hal ini, masyarakat, pemimpin dan ejen perubahan amat signifikan dalam meningkatkan kesedaran serta membentuk masyarakat yang cilik digital dan beretika. Baiklah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua barisan panel-panel yang hebat-hebat belaka ini atas perkongsian ilmu yang sangat bernilai serta minta maaf ada gangguan sedikit. Baiklah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan sekali lagi kepada barisan panel-panel yang hebat-hebat belaka atas perkongsian ilmu yang sangat bernilai dan bermanfaat kepada para peserta dan kita semua yang turut bersama menjayakan forum pada hari ini. Oleh itu sahajalah forum kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.